Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam perjuangan buat teman-teman yang mengikuti secara langsung Bicara HD buat edisi sekian kalinya. Kita cukup bertuah sekali lagi. Suatu ketika dahulu kita pernah secara online, hanya kita berdepan. The only one lah, kita katakan salah seorang ahli politik dan juga dahulu beliau adalah seorang academicians, Chancellor UUM. Dia tular video-video ucapan beliau dengan begitu hebat dan dahsyat ucapan beliau. Selamat datang Yang Berhormat Dr. Haimilman bin Abdullah. Apa khabar, Wiwi? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Okey, semua okey? Alhamdulillah. Cuma kita cukup bertuah hari ini. Terima kasih Wiwi sudi datang ke Harakah yang serba sederhana ini. Cuma kita adalah terus nak mewacanakan perkara-perkara yang penting untuk kita sampaikan kepada rakyat, khususnya rakyat Malaysia yang mendengar ini. Bersama kita Yang Berhormat Dr. Haimilman merupakan pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Pengkajian Tinggi dan Sains, Teknologi dan Inovasi, merupakan ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah. Mungkin orang kanan Sanusi ni agak stres lah, Bibi. Jadi orang kanan Sanusi ni ada tekanan lah, Bibi. Sekarang ni okey. Okey lah, can cope lagi lah. Dan juga ahli Dewan Undangan N06 Citra. Okey, masih banyak. Alright, kita nak bincang. Kalau bincang dengan Yang Berhormat Dr. Haimilman ni, kita tak lari dengan isu-isu pendidikan. Beliau, saya kita baca latar sejarah beliau, memang beliau dekat dengan isu pendidikan. Dan hari ini, baby, kita nak membincangkan tentang transformasi negara, tentang mereformasikan pendidikan. Apa yang menjadi masalah utama YB tentang mengikut pandangan YB lah, selaku orang yang dah bertahun-tahun dalam pendidikan tinggi, hinggalah mungkin YB boleh komen lah dari sudut keseluruhannya, apa yang menjadi elemen orang kata isu-isu yang mesti kita highlightkan dalam mereformasikan pendidikan negara. Silakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Sufi atas undangan yang diberikan, dan ini juga adalah satu ruang yang saya rasakan amat sesuai untuk kita kupas akan isu-isu yang mendasari kepada kelangsungan negara kita Malaysia. Berbalik kepada sektor pendidikan kita dalam konteks negara kita Malaysia, apa yang boleh saya rumuskan, masih banyak ruang-ruang penambahbaikan perlu dilakukan. Kita tidak menafikan akan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan selama hari ini, bermula daripada kemerdekaan negara kita, daripada sebuah negara biasa-biasa, sebuah negara yang hidup rakyatnya penuh dengan kesederhanaan, dibelenggu kemiskinan berpuluh tahun. Alhamdulillah kita telah mengorak langkah menjadi sebuah negara yang punya aspirasi untuk menjadi sebuah negara maju, yang mana kita gagaskan pada tahun 2020. Namun demikian, wawasan 2020 dalam konteks menjadikan Malaysia sebuah negara maju masih belum tercapai. Kembali kepada persoalan kita tadi, kalau saya lihat dari sudut pendidikan tinggi itu sendiri, hari ini kerajaan perlu melakukan satu perubahan yang lebih menyeluruh, komprehensif, bersepadu berbanding dengan apa yang sedang dilakukan hari ini. Dan ini memerlukan komitmen bukan hanya dalam konteks kita untuk melihat kita berada dalam ranking terbaik dunia untuk beberapa universiti dan seumpamanya. Itu adalah satu bahagian kecil sahaja akan gambaran pendidikan di negara kita. Kita harus melihat keseluruhan institusi pendidikan tinggi kita, khususnya politeknik dan komuniti, benar-benar menjadi tulang belakang kepada pembangunan negara dan kelangsungan daya saing negara. Jadi apa yang saya maksudkan di sini, di universiti-universiti juga dan di politeknik masih banyak lagi program-program yang ditawarkan yang tidak memberi jaminan peluang pekerjaan kepada para graduannya. Dan ini adalah satu perkara yang sangat serius. Kita harus melihat dari sudut satu orang anak muda yang punya keinginan untuk mencapai kejayaan dalam hidupnya, menerusi pendidikan tinggi, malangnya kerana tempat yang terhad, mereka tidak dapat mengikuti program-program yang kompetitif di universiti. Contohnya, kerana CGPA-nya yang sedikit rendah ketika mengikuti program matrikulasi ataupun asasi maupun STPM, kan? Jadi mereka ini contohnya ingin menjadi seorang medical doctor atau menjadi seorang accountant, malahan mungkin menjadi lawyer. Tapi kerana cut off di program untuk program-program universiti yang kompetitif ini terlalu tinggi. Contohnya
mungkin 4 flat, 4.0. Sedangkan mereka mendapat 3.8 CGPA. Jadi kerana kekurangan tempat di universiti ini, mereka akhirnya pergi ke program yang less competitive. Dan lebih malang lagi, ada sampai ke satu tahap dipanggil program itu sebagai program lelong. Program lelong ni adalah program yang mana tidak ada takers lah. Tetapi akhirnya kerana program-program itu tidak ada pelajar, maka mereka ini ditawarkan program tersebut dan ada pelajar yang masih ingin ke universiti mengambil program-program tersebut. Dan akhirnya mereka bergraduasi, mereka ini antara kelompok yang mana sukar mendapat pekerjaan kerana keperluan yang diperlukan oleh industri itu tidak sama dengan pendidikan yang mereka terima. Inilah yang menyebabkan mereka ini dibelenggu dengan hutang PTPTN yang jumlahnya puluhan ribu yang benar-benar menekan rakyat. Dan siapa mereka ni? Ini soalan dia. Mereka ini kebanyakannya anak-anak bangsa kita, orang Melayu ataupun mungkin orang Cina yang datang daripada latar belakang yang sederhana dan miskin, atau anak-anak orang India yang datang daripada kehidupan yang sama latar belakang rakyat Malaysia yang lain yang dari keluarga yang susah. Begitu juga di Sabah Sarawak. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini ialah kerajaan perlu melihat perkara ini secara serius, dan kita sebenarnya telah mengetahui akan permintaan industri dengan adanya MITI sebagai contoh dan MIDA yang membawa masuk dan merekodkan segala pelaburan daripada FDI, Foreign Direct Investment, dan DDI, Domestic Direct Investment, yang diketahui oleh MIDA, yang mana setiap pelaburan yang masuk ke negara kita ini, kita tahu syarikat-syarikat ini akan memberi makluman awal tentang apakah kumpulan pekerja diperlukan. Jadi di sini sebenarnya agensi-agensi kerajaan ini, baik MIDA atau MITI kementeriannya dan juga KPT yang mana bertanggungjawab untuk melahirkan graduan kita ini, perlu duduk bersama dan mengambil secara serius bagaimana pemadanan keperluan industri itu dengan pembekalan tenaga kerja daripada institusi pengajian tinggi. Ini bukanlah satu rocket science yang complicated. Very straightforward, sebab kita tahu industri apa yang nak masuk, bila mereka akan buka kilang mereka, sebab setiap pelaburan tu akan ambil masa untuk membina kilang dan segalanya persiapan itu. Daripada situ kita boleh persiapkan graduan kita ini, pelajar kita itu mengikut keperluan. Satu yang saya lihat di sini, kita masih kekal cara lama. Ada universiti-universiti yang masih menawarkan program-program yang mana tidak ada inovasi dalam program-program tersebut. Dan inilah masalah utama kita. Apabila kita tidak melakukan reform ataupun melakukan satu total reform di peringkat pendidikan tinggi kita. Dan kesannya adalah pelajar kita yang mana akhirnya terperangkap mengikuti program-program yang tidak kompetitif. Mereka ini, golongan ini dipanggil overqualified underpaid. Sebab apa? Kalau ikut latar belakang akademiknya ada ijazah, tetapi kalau di sudut lihat kerjanya, itu kita lihat ada yang first class degree pun kerja sebagai kerani, ada yang terpaksa menggunakan CGSPM-nya untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak sihat. Saya mencadangkan kerajaan mengeluarkan satu RCI, satu siasatan diraja, kertas putih, untuk melihat perkara ini. Ini perkara serius. Sejauh mana keseriusan tu? Obi, satu, sejauh mana keseriusan realiti yang baru sekarang? Dan kedua, saya bila Obi sebut padanan kerja dan antara kos yang ada pada universiti dengan apa yang pelabur nak bawa melalui MIDA semua tu, adakah tidak berlaku ikut kementerian, antara kementerian tidakkah di KPT dan juga di MITI sebagai contoh, tidakkah ada satu merge ataupun perbincangan yang boleh mereka usahakan? Apakah kan sebenarnya MQA ke nak ubah kos? Mungkin susah maybe kan, ada strict punya, maybe kita tahu lah MQA lah apa lah, nak kena make sure kos tu diktiraf lah semua kan. Apa sebenarnya yang perlu dibuat sebenarnya? Kita pergi deep sikit. Soalan yang menarik. Jadi dekat sini apa yang saya nampak ialah antara isu terbesarnya adalah kita tidak duduk bersama. Saya difahamkan MIDA ada menubuhkan satu jawatan kuasa dengan KPT. Tetapi negeri tidak dipanggil. Maksudnya macam Queen yang universiti bawah negeri kan? Maksudnya dalam kes ini sepatutnya macam contoh negeri, kita ada investment agency kita. Betul. Contohnya apabila pelabur masuk ke negeri kita Kedah, kita ada investment agency yang akan facilitate investors ini.
Jadi kita tahu sebab kita engage lebih rapat dengan pelabur ini daripada Maida di pusat. Sebab mereka datang ke Kedah, mereka akan tinggal di Kedah, membangunkan kilang mereka, berjumpa dengan pegawai kita, menceritakan apa expectation mereka dari segi talent. Jadi dalam kes ini saya mencadangkan di sini, bukan saya ingin mengkritik dari sudut Maida ataupun KPT tidak melakukan perkara yang betul. Ideanya dah ada, tetapi baru ini saya juga maklumkan kepada Maida, panggil negeri, untuk agensi pelaburan negeri, untuk kita juga memberi input akan apakah sebenarnya bentuk tenaga kerja diperlukan. Yang ini ada kekurangan di situ. Yang keduanya, dari sudut universiti hari ini, kita lihat kita ada MQA yang masih lagi terlalu rigid pendekatannya. Pendekatannya kita harus melakukan reformasi. Kalau kita selalu sebut reform ni, reform ni bukanlah milik tertentu, milik parti tertentu, tetapi ini adalah kelangsungan untuk negara kita. MQA perlu melakukan satu perubahan anjakan yang lebih mendasar kepada keperluan flexibility tanpa berkompromi akan kualiti. Ini perlu dilakukan. Kita ada semasa saya di universiti dulu, ada 6 IPTA yang diberi autonomi untuk melakukan inovasi, untuk diberi kuasa oleh MQA untuk membuat penilaian sendiri dan assessment, tetapi masih lagi dibelenggu dengan pemusatan kuasa kepada MQA yang mana tidak ada sebenarnya kebebasan seperti yang digambarkan. Jadi saya percayalah MQA kalau mendengar perkara ini, ambillah dari sudut pandang yang positif untuk melihat cara kerja kita. Bagaimana universiti yang telah lama ini, yang Big Six lah, 6 universiti terawal kita di negara ini, termasuk UM, dan juga institusi lain yang dilihatkan mampu untuk membuat peneroran program, assessment kepada program, penilaian dan seumpamanya dengan lebih mendasar kepada masa yang lebih singkat dapat dilakukan. Kerana rigidnya MQA ini, pada dasarnya kita melihat bahawa proses untuk membuat perubahan kepada kurikulum ataupun dia ada COPA lah dipanggil ini dalam terms yang biasa dipanggil oleh pentaksiran atau assessment untuk program-program di sini, sehingga kan kalau lebih daripada 30%, jadi kita terpaksa melakukan proses yang jauh lebih rumit. Jadi universiti kadang-kadang tidak mahu melakukan perubahan lebih daripada 30% kerana dia akan go through satu proses yang terlalu rumit, dan inilah sebenarnya yang membunuh kreativiti kita untuk menawarkan program-program yang kompetitif. Sebab apa? Kerana proses dan prosedurnya yang terlalu rumit dan yang pada saya tidak mendukung kepada agenda reform yang perlu dilakukan. Jadi balik kepada itu, saya juga ingin kaitkan, apabila ini berlaku, maka kita melihat ada setengah-setengah program itu seperti telah outdated. Banyak. Dan banyak juga kita dengar program-program universiti telah dijumurkan. Tetapi banyak lagi program-program universiti yang kita lihat tidak mendapat tempat pun di hati pelajar. Tetapi kadang-kala masih ditawarkan, dan pelajar-pelajar yang tiada pilihan kan, tapi atas nama dia mahu masuk universiti, mereka ambil program ini. Lagi satu yang saya rasa perlu dilihat oleh negara ialah tentang adanya saluran terbuka, yang dulu pernah menjadi satu kontroversi lah. Saya pernah berucap, saya kata saluran terbuka ini adalah saluran di mana belajar di dalam kelas yang sama, tetapi mereka masuk tidak memenuhi syarat yang sama seperti orang lain. Kenapa? Mereka ini masuk dengan syarat yang lebih rendah CGPA-nya, tetapi gantinya mereka kena membayar penuh yuran pengajian tersebut. Kita kalau IPTA ni kan subsidized, jadi based on merit. Contohnya kalau CGPA-nya 3.8 contoh dia, jadi dia kena dapat 3.8 above lah, contoh dia. Tapi dia mungkin bawah 3.8, tapi dia boleh masuk. Kenapa? Dia bayar yuran penuh. Jadi kalau ini menjadi satu trend, benar dia satu yang legalized hari ini, telah dilaksanakan oleh KPT dan banyak universiti, iaitu sekitar 5 ke 10%, kalau tak silap saya. Tapi kesan dia, apa kesan dia ialah anak-anak kita yang benar-benar ingin mengikuti program tersebut tapi datang dari keluarga miskin. Contohnya cut off-nya 3.8. Anak kita ni dia dengan 3.78.
kurang 0.02 saja kan. Tapi dia tidak dapat sebab cut off dia 3.8. Tetapi orang yang ada duit dari keluarga yang berada, kita tidak menafikan hak anak yang dari keluarga berada ni untuk mengikuti program sama. Tetapi kerana mereka ni mempunyai kewangan yang baik, maka mereka dengan CGPA lebih rendah boleh masuk saluran ini. Soalan dia, mengapa kerajaan tidak membesarkan pengambilan pelajar-pelajar ini sedangkan rakyat semakin bertambah, rakyat semakin bijak, ya, peratus kelulusan, ya, yang mana boleh mengikuti program-program kompetitif ini semakin meningkat. Beribu yang sebenarnya ingin mengikuti program-program kompetitif tak dapat ikuti. Kenapa? Kerana mereka layak sekalipun tidak ada tempat kerana persaingan yang sengit. So isu dia, inilah yang kita perlu lakukan. Lihatlah kembali, kalau kata universiti ada isu, kita tak ada dana untuk membangunkan fakulti-fakulti baru ataupun membesar fakulti baru. Sebenarnya, kita kalau lakukan satu reform di mana fakulti-fakulti yang tidak memberi satu sumbangan besar kepada negara hari ini, bukan kita kata kita tutup fakulti, mungkin kita kecilkan. Mungkin dia hanya menjadi department sahaja, kan? Dan dana yang diperuntukkan untuk penggajian pensyarah, untuk apa juga keperluan prasarana fakulti tersebut boleh disalurkan untuk membangunkan fakulti-fakulti yang punya keperluan kritikal kepada pembangunan negara. Yang ini saya ingin sarankan sebab perkara ini tidak memerlukan dana baru, hanya penyusunan semula, ya, dana yang telah kerajaan berikan untuk sektor pendidikan tinggi, yang mana untuk tahun 2025 ni sekitar 18 bilion. Jadi yang juga pada masa yang sama saya melihat banyak elemen-elemen penjimatan boleh dilakukan. Bagaimana kita mentadbir, saya kebetulan ada pengalaman di universiti, ya, yang kita lihat ada perkara-perkara yang saya rasa tidak ada keperluan perkara tersebut ada dalam pentadbiran, dalam perbelanjaan universiti, tetapi ada. Yang ini perlu dilihat kembali, ya, secara menyeluruh. Sebab itulah saya katakan perlulah dilakukan satu siasatan menyeluruh bagi tujuan untuk membawa pendidikan tinggi ini ke hadapan. Ini bukan cerita kegagalan. Ini cerita satu panggilan kepada negara yang mereka hari ini duduk di kerusi-kerusi yang mempunyai kuasa untuk menyusun kembali pendidikan negara kita, pendidikan tinggi. Kalau kita pergi pula ke sekolah, kita lihat hari ini, di mana kita lihat the divide, perbezaan di antara sekolah-sekolah bandar dan luar bandar. Ini satu lagi yang sangat menduka citakan dan membimbangkan kita. Isu yang paling utama yang kritikal adalah infra, Wibi. Betul. Saya kebetulan saya daripada duduk di kawasan Hulangat, yang kawasan luar bandar. Sekolah-sekolah jaiz lah ataupun sekolah-sekolah agama daif, Wibi. Betul. Sedangkan saya rasa kata-kata di Kedah pun sama juga. Sama. Jadi kalau kita lihat di sinilah sebenarnya COVID-19 sebenarnya memberi satu tamparan kepada kita, bukan hanya dari sudut ekonomi tetapi juga kepada pemahaman kita akan betapa kritikalnya kedudukan sekolah-sekolah kita di luar bandar khususnya. Ya, sampai pelajar terpaksa panjat pokok untuk dapat akses internet, dan berapa ramai pelajar yang tidak dapat ke sekolah itu dan juga tidak belajar di rumah kerana tidak ada fasilitis yang boleh mendukung mereka. Ini prasarana yang menjadi kewajipan kepada negara untuk menyediakan prasarana ini. Balik kepada sekolah tadi, kita lihat bagaimana sekolah-sekolah kebangsaan kita. Ini sesuatu yang sangat dekat dengan kerajaan pastinya. Sebab sekolah kebangsaan ini adalah bawah tanggungjawab kerajaan untuk menyediakan prasarananya. Sedangkan hari ini kita lihat banyak sekolah-sekolah jenis kebangsaan lebih ke hadapan dari segi kualiti prasarana yang diberikan. Kita tidak mencemburui sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Kita rakyat Malaysia melihat ke hadapan bagaimana pendidikan harus diangkat. Dan kewajipan pemimpin hari ini ialah memastikan anak-anak ini tidak terlalu jauh kemampuan mereka dari sudut pengetahuan, dan untuk membolehkan mereka berada pada tahap yang hampir sama. Antara isu terbesar adalah prasarana harus setara dan setanding. Betul. Ini perlu diberi keutamaan. Kita tidak perlu melihat pada retorik dengan kempen-kempen ataupun inisiatif-inisiatif tertentu yang tidak memberi impak besar. Kita harus melihat bagaimana isu sekolah di pendalaman, di Sabah, di Sarawak, di Kelantan,
Ya, Tak payah Hobi. Di Selangor pun. Di Selangor, di Hulu Langat. Di Hulu Langat. Kuala Langat semua kawasan luar bandar. Jadi kawasan-kawasan luar bandar ini prasarananya masih jauh. Inilah saya kata yang mana diperuntukkan sekitar 55 bilion untuk pendidikan rendah dan menengah untuk Kementerian Pelajaran. Jadi lihatlah bagaimana sekolah-sekolah ini boleh diperkasakan. Harus menjadi keutamaan. Kalau gap itu, divide itu di antara sekolah bandar, ya, sekolah SJKC contohnya, sekolah kebangsaan, ini belum cerita sekolah antarabangsa. Kerajaan harus, ini satu wake up call yang serius, di mana saya sebagai rakyat Malaysia, saya melihat, saya ada anak di sekolah dan saya melihat adalah satu disaster, satu bencana sedang menanti negara kita apabila isu-isu dasar ini, isu-isu prasarana asas ini. Kalau kita pergi ke sekolah, kadang-kadang kita rasa sedih seperti sekolah zaman saya sekolah dulu, tahun 80-an. Di mana lihat hari ini masih lagi tidak ada jauh bezanya. Jadi inilah sebenarnya wake up call kepada negara untuk memberikan perhatian serius kepada perkara ini, bangunkan prasarana. Kita kena ada akses kepada teknologi untuk anak-anak ini tidak berlaku digital divide yang terlalu ketara. Kadang-kadang sekolah-sekolah itu prasarana komputernya sangat terhad. Bagaimana anak-anak tidak ada prasarana di rumah dan di sekolah juga tidak ada. Di manakah mereka? Sedangkan mereka ini dalam proses menuju dalam dunia yang semuanya berkaitan dengan teknologi. Sekarang tambah lagi AI. Oh, saya rasa anak-anak kita perlu dibekalkan dengan pengetahuan AI, komputer programming dan sebagainya supaya dia selarilah bila dia masuk universiti itu dia tidak terlalu jauh dengan industri yang bakal masuk dalam negara kita maybe. Dan ini juga sebenarnya Cik Sufi, kita kena lihat bagaimana dengan sekolah-sekolah agama kita. Sekolah-sekolah agama rakyat, madrasah kita. Kan? Ini satu sebenarnya kalau tidak silap saya dalam artikel 12 memang ada peruntukan yang membenarkan untuk kerajaan membantu sekolah-sekolah agama ini. Ini bukan satu orang kata dalam konteks kalau nak bagi kita bagi dalam perlembagaan memperuntukkan. Rakyat kata-kata agak terkejut bila peruntukan, minta maaf biar saya mencelah sikit sebab kita lihat terlalu kerap bantuan-bantuan yang bernilai puluhan juta diberikan kepada sekolah-sekolah persendirian Cina. Ini saya tak tahu ni resis tak resis, tapi itu yang berlaku dan persepsi orang Melayu, rakyat biasa kata tu boleh bagi pula juta-juta dekat sekolah persendirian yang sekolah persendirian Cina lah, sekolah menengah persendirian Cina most of them. Tapi tak boleh berkara sama amount, kadang-kadang bukan banyak pun nak, mungkin 100,000 pun dah banyak dah bagi sekolah agama yang baik kan. Pandangan Wabi macam mana bila keadaan ini berlaku? Inilah sebenarnya kematangan pemimpin amat diperlukan. Apabila hari ini pemimpin kita yang sedang mentadbir negara ini melihat banyak perkara dari lensa politik, inilah sebenarnya yang sedang yang saya katakan is a disaster. Kita satu bencana sedang menanti negara kita ini. Bukan saya nak cakap pasal orang Melayu saja, tetapi negara. Sebab apa? Apabila pendidikan itu terpisah daripada sokongan kerajaannya dan terpusat kepada satu kaum saja, ia memberi implikasi yang bukan hanya dari sudut pendidikan, persepsi parents, ibu bapa, bagaimana masyarakat melihat kerajaan. Di sinilah jiwa besar hari ini yang kita lacking of ialah negarawan. Negarawan ni bukan hanya Perdana Menteri aja harus berjiwa besar dan bersifat negarawan kan. Semua orang yang mana di kedudukan mereka itu boleh melakukan sesuatu buat negeri dan negaranya, dia perlu melihat segala aspek itu secara menyeluruh. Jadi contohnya bantuan dan sumbangan ke sekolah persendirian, yang mana kita lihat perkara ini pada dasarnya telah memberi kesan yang sangat besar kepada membawa kepada rasa tidak puas hati kepada rakyat. Jadi sebagai kerajaan, ini bukan satu pentadbiran negara yang baik. Pentadbiran negara yang baik adalah pentadbiran negara yang memberikan rakyatnya rasa hope, harapan itu benar wujud untuk semua. Tadi kita lihat sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah agama kita kadang-kadang tu ada yang terpaksa memohon bantuan, sumbangan. Alhamdulillah orang kita pada dasarnya atas kemampuan mereka beri. Tetapi tidakkah kerajaan melihat dari satu sudut bagaimana kita sebagai sebuah negara
harus melakukan sesuatu untuk anak bangsa kita yang hari ini sedang di bangku-bangku sekolah. Kita lihat bagaimana kita dalam konteks kerajaan Perikatan Nasional, kita ada pasti yang kita bangunkan, yang kita berikan pendidikan, dan ramai sahaja anak-anak orang bukan hanya daripada kalangan orang PAS yang juga pergi ke sekolah itu. Sebab apa? Karena kurikulumnya. Dan ini juga satu isu lagi, mengapakah sistem model pasti itu yang baik untuk orang Islam tidak di-embrace di sekolah kebangsaan. Ini pun satu isu juga. Mengapa kita rasa agama itu harus dipisahkan dalam konteks yang membawa kepada sesuatu yang merugikan kita. Mana hari ini anak-anak kita terpaksa pergi ke 2 sekolah untuk belajar agama dalam sekolah harian biasa. Sedangkan kita boleh integrasikan. Kalau kita boleh ada MRSM Ulul Albab, mereka boleh 2 in 1. Kan? Akhirnya mereka boleh menjadi orang yang cemerlang akademik dan juga punya pengetahuan agama yang baik, asas yang baik. Jadi sebenarnya inilah another reform dalam pendidikan kebangsaan kita yang kerajaan harus lihat sebenarnya. Ini bukan cerita menakutkan masyarakat lain, bangsa lain, tidak. Kita tidak memberi tekanan kepada bangsa lain, tetapi kita membangunkan kurikulum ataupun program kita itu khusus untuk anak-anak orang Islam, orang Melayu. Inilah programnya. Jadi kita boleh lakukan perkara ini secara menyeluruh dan bersepadu untuk kelangsungan anak-anak kita. Jadi itu yang sangat perlu diberi perhatian hari ini. Setengah jam yang cukup laju ni, Wabi. Saya tak puas lagi bab pendidikan ni, Wabi. Kita dah nak. Saya nak tanya soalan yang semua orang nak tahulah, parents muda ni, tentang isu peperiksaan. Suatu ketika dahulu, ketika 2-3 tahun lepas ataupun 4-5 tahun lepas atau sebelum tu lagi, ialah tentang betapa kuatnya gelombang untuk last examination lah. Tapi hari ini, Wabi, untuk pertama, Wabi, macam ada juga nak kembalikan peperiksaan, contoh kembalikan UPSR lah, apalah. What is your point of view, Wabi, tentang sebenarnya apa model yang sebenarnya untuk anak-anak, ialah darjah 1 sampai darjah 6 ni kan, mereka betul-betul diberikan so-called formula ataupun sistem yang betul lah, yang sepatutnya, Wabi. Pandangan, Wabi? Ni bahaya ni pandangan ni. Kita sebagai ibu bapa ni, kita melihat dari sudut yang terbaik lah buat anak-anak kita. Tapi dalam konteks rakyat negara kita Malaysia, satu sistem peperiksaan yang kita lalui berpuluh tahun telah memberikan kita satu kesedaran bahawa assessment berpusat ini, peringkat nasional ni menjadi pengukur kepada kemampuan anak-anak kita. Puluhan tahun kita menggunakan sistem tersebut dan akhirnya dibuat keputusan dimansuhkan. Betul. The only exam yang ada ialah ketika mereka di tingkatan 5 SPM. Jadi isu yang saya lihat hari ini, kita tidak mempersiapkan guru-guru kita. Ini bukan salah guru. Ini adalah salah bagaimana pendekatan untuk mempersiapkan guru-guru ini boleh membuat assessment di peringkat sekolah sahaja. Realiti dia, Wabi, saya nak potong sikit. Benda berlaku anak saya ni, ataupun bukan anak lah, maksudnya anak ini berlaku ke semua orang lah. Selepas ni, adakah sekarang ni kalau budak tu kamcing dengan guru dia, dia akan dapat band 6 lah ataupun band 5 lah. Budak-budak yang sedikit nakal, mungkin dia orang Melayu yang jenis anak-anak Melayu yang nakal kan, gedebel ke apa ke. Memang cikgu aim dia memang band 2, band 1 lah. Kesian lah, kita tak tahu dia sebab dia menyebabkan manusia. Betul. Jadi itulah, di sinilah sebenarnya kita belum sampai ke tahap negara-negara Skandinavian atau negara maju yang menggunakan pendekatan tiada national assessment ni. Jadi dengan kata lain, saya menyarankan agar jangan terburu-buru. Kalau kita ingin melakukan sesuatu itu, perlulah dilaksanakan dengan rapi, teratur. Jadi balik kepada poin tadi, pada pandangan peribadi saya, assessment itu sangat perlu di peringkat nasional. Yang satu exam yang setara. Untuk darjah 6 contoh kita panggil UPSR, tingkatan 3 kita panggil PT3 Saya PMR dulu. Dulu PMR Jadi kerana apa? Kerana pelajar-pelajar yang mungkin tidak dilihat secara menyeluruh oleh gurunya, dalam konteks kita pun tahu kadang-kadang ada kelas sampai 50 orang. Betul. Ini berlaku hari ini. Ini pun satu isu besar lagi. Bagaimana satu kelas ramai 50 orang nak diakses dengan baik. Sedangkan kalau di negara-negara Skandinavia itu pelajarnya mungkin sekitar 20 orang or even less.
Jadi kita satu kawasan penempatan itu dengan tamannya ada beribu rumah, mungkin ada satu sekolah saja, sekolah rendah atau dua. Jadi jumlah dalam kelas itu terlalu ramai, sampai 50 orang. Jadi bila itulah berlaku, dia memberi beban yang luar biasa pada guru. Jadi di manakah kualiti assessment itu dapat dilakukan? Betul. Jadi inilah perkara-perkara asas masih belum selesai. Jadi untuk itu saya menyarankan agar kerajaan menyemak kembali keputusan untuk tidak mengadakan peperiksaan ini, kerana pada saya sebagai ibu bapa lah, parents ya, melihat assessment itu yang bersifat nasional ini perlu. Jadi barulah ini pun satu perkara untuk melatih anak-anak kita bersiap untuk satu peperiksaan yang penting dalam hidup mereka, iaitu SPM. Jadi mereka dah ada asas pengalaman di sekolah rendah, ada satu peperiksaan. Dia tahu di mana dia. Dan dia boleh membandingkan diri dia, bukan hanya dengan classmate dia. Dia boleh membandingkan diri dia dengan seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti peperiksaan, rakan sebaya dia. Katakanlah dia UPSR-nya dia dapat 3A sajalah contoh dia kan. So dia dia tahu this is the level dia. Satu Malaysia ini di assess, dia mampu hanya mendapat 3A lah contoh dia. Kemudian dia pergi kepada PT3. So dia boleh meletakkan satu sasaran ya untuk lebih baik. Akhirnya dia dapat result dia. Jadi perkara-perkara inilah yang mendokong mereka untuk pergi ke satu tahap. Sebab akhirnya kita ambil contoh, untuk anak-anak ini pergi ke sekolah berasrama penuh, mereka kena ada ambil assessment. Sekarang satu, sekarang kena ikut sekolah. Kena ke sekolah pula. Jadi balik kepada point tu, peperiksaan itu sebenarnya perlu. Ya, betul juga. Jadi itulah perkara yang kerajaan harus lihatlah. Ini bukan isu tapi isu pernikahan itu terlalu banyak, messy lah. Kenapa dia macam ni? Mungkin kenapa dia macam ni? Ini isu dia pada saya adalah leadership. Leadership. Saya bukanlah nak kritik Menteri Pelajaran kita secara peribadi, tetapi leadership at all levels. Leadership at all levels, termasuklah Prime Minister, harus melihat perkara ini. Ini kita bukan cerita pelaburan saja. Betul. Kita bukan cerita nak tarik sebanyak mungkin pelaburan, nak tarik big corporation. Kita nak bangunkan manusia. Kita nak melahirkan modal insan. Jadi Prime Minister should give a clear direction kepada Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyusun kembali pembangunan modal insan ini. Tidak hanya bersifat pendekatan yang hanya kita lihat tidak mendasar kepada keperluan-keperluan yang perlu diperbetulkan. Ada isu-isu dasar, isu-isu fundamental, isu infrastruktur macam kita kata. Saya nak sentuh sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina. Sekolah mereka jauh lebih baik. Memang ramai orang akan kata, persatuan ibu bapa dan guru mereka sangat bagus, sangat baik. Dan kita gembira mendengar perkara tersebut. Kerana ibu bapa, sahabat-sahabat kita, orang Cina ini, mereka benar-benar ada passion dan komitmen. Tapi kita selalu lihat sekolah kebangsaan, ibu bapa kita tidak seperti itu. Tapi saya nak nyatakan, lihatlah kehidupan ibu bapa kita. Betul. Ini pun satu realiti, majoriti dia adalah keluarga daripada B40. Pendapatan mereka mungkin bawah 1,700 pun. Jadi kita nak lihat dari sudut mana sebenarnya. Di sinilah tanggungjawab kerajaan. Ini janganlah diukur sahabat kita orang Cina dapat bantu sekolah SJKC, alhamdulillah, bagus, teruskan. Tetapi dalam perkara ini, di sinilah peranan kerajaan untuk melihat sekolah. Saya suka Cik Sophie kalau nak buat isu ni, kerajaan tak perlu buat abruptly satu negara. We go step by step. Okay, this year how many schools going to be upgraded? Contoh dia kan, berapa sekolah? Kita ada berapa ribu sekolah di seluruh negara. Okay, kita go fasa by fasa. So, kalau kata every year about 10% kita improve. And then in 10 years, kita dah basically all schools have been upgraded. Jadi dalam 10 tahun, kita dapat lihat satu perubahan besar. Tidak mengambil masa sampai 30 tahun. We can do it in 10 years or even less. Jadi inilah perkara yang saya lihat perlu diberi perhatian oleh negara untuk mendukung pembangunan pendidikan negara kita. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tak sah jika kita sentuh tentang Kedah. Okey. Yang Berhormat, saya terbaca satu laporan yang dikeluarkan, ataupun sebenarnya saya cek GPT je sebenarnya. 2024 pelaburan FDI around 44 billion and then campur DDI
45 lah. Ya, 45 billion, dan itu yang menyumbang banyak melalui kuliah high-tech lah. Ya, betul. Mungkin Webby boleh update sikit apa perkembangan terbaru Kedah dan juga pelaburan, dan ramai ada soalan kawan-kawan yang kita nakal. Dia kata ini adalah jasa federal yang menarik pelaburan lah melalui Maida ke apa ke, membawa masuk ke negara dan Kedah negeri Sanusi lah, dia sebut dia pasal Sanusi kan. Sanusi patut berterima kasih kat federal. Anwar lah, APMX. Webby, kau Webby. Ini soalan yang panas ya. Alang sikit ke? Okey. Alhamdulillah, sebenarnya kita dalam kisah perkembangan positif Kedah ini bukanlah berlaku by chance. Ya, betul. It happens by design. Dirancang, disusun, diatur. Kita adalah sebuah negeri yang bukan pilihan kepada pelabur asing khususnya. Malahan pelabur tempatan juga beberapa tahun dahulu. Berapa tahun dahulu. Tetapi 5 tahun terkini kita telah merekodkan jumlah kemasukan pelaburan total negeri Kedah sekitar 132 bilion. Total keseluruhan pelaburan masuk ke Kedah, ya, kalau ambil contoh di Kulim High-Tech Park sahaja sekitar 180 bilion, dan dalam kes kita ini iaitu 132 bilion berlaku pada 5 tahun pemerintahan Yang Berhormat Menteri Besar kita. Jadi jumlah yang sebesar itu datangnya daripada usaha bersepadu, daripada leadership Yang Berhormat Menteri Besar dan juga komitmen yang diberikan oleh state government, ya, di mana kita melakukan reform dalam konteks bagaimana kita business facilitation kita, yang kita panggil satu pendekatan atau sistem E10, di mana para pelabur yang datang melabur ke negeri Kedah ini daripada KM kebenaran merancang dia sehingga dia mengeksport barangan dia untuk pertama kali boleh dilakukan dalam tempoh 10 bulan, dan ini rekod kita. Malahan kita ada kes syarikat yang boleh melakukannya dalam tempoh 8 bulan. So daripada kebenaran merancang sehingga ekspor pertama mereka. Jadi ini komitmen, malahan E10 ini telah menjadi benchmark kepada negara dan menang anugerah dari peringkat nasional. Tahun lepas kita dapat tempat kedua lah, ada anugerah Perdana Menteri ini. Kita sangkakan dapat nombor 1, tapi tak apalah, dapat nombor 2, whatever reason lah. Jadi balik kepada poin tadi, kita telah melakukan reform yang tidak dilakukan oleh mana-mana negeri lain. Malahan Kulai, Johor, dia telah mengadaptasi sistem kita, dan pegawai-pegawai kita pergi ke Kulai, pergi ke Johor membantu mereka. Jadi dia dipanggil Kulai Fast Lane kemudian menjadi Johor Fast Lane. Sebenarnya konsep pendekatan cara adalah E10 yang kita panggil. Dan hari ini pegawai-pegawai kita ini, sebahagian daripada mereka ini sentiasa dipanggil oleh MPC. MPC apa? Malaysian Productivity Corporation. Yang mana mereka ini yang bertanggungjawab untuk memastikan daya saing negara. Mereka ini telah dipanggil oleh MPC menjadi perunding untuk membantu membangunkan dasar-dasar dalam konteks pelaburan khususnya. Ini satu perkara yang Kedah ada hari ini. Dan ini juga pada peringkat nasional mungkin orang tak tahu cerita ni. Balik kepada mengapa kita berada di kedudukan sedemikian. Secara spesifiknya, tahun lepas kita dapat 45.8 bilion. Khususnya untuk manufacturing 44.1 bilion. Benar, selalu kita dengar ini adalah kerana kerajaan pusat yang bawa pelaburan dan seumpamanya. Saya letaklah begini. Pelabur-pelabur ni, dia sebelum dia datang melabur, dia akan buat penilaian dia dulu, assessment dia dulu. Mula-mula dia lihat region. Kemudian sama ada nak di South Asia region ke, di mana-mana lah, di Europe ke, di America Latin whatsoever. Kita tidak ada dalam position itu. Kita tidak. Cuma Maida adalah sebuah agensi yang mempromosi pelaburan untuk pihak negara kita Malaysia, yang mana Maida ini ada banyak dia punya office di serata dunia yang akan mempromosi Malaysia. Kesan daripada promotion tersebut, dan juga rekod yang kita ada. Jadi pelabur ini berminat untuk datang ke Malaysia. Mereka tidak melihat Kedah lagi. Mereka melihat Malaysia. Apabila mereka menunjukkan minat ke Malaysia,
mereka akan mula mencari di manakah negeri di Malaysia ini the best investment destination mereka. Di sinilah peranan Invest Kedah dan agensi-agensi yang ada di negeri Kedah untuk terus memberikan satu petunjuk bahawa we are the best investment destination for them, mengikut industri yang mereka ingin kembangkan. Jadi dalam kes ini, peranan MIDA mempromosi Malaysia. Betul. Dan peranan kita mempromosi negeri, iaitu Invest Kedah, mempromosi negeri kita. Jadi para pelabur ini dia lihatlah assessment dia kepada mungkin Selangor ke, Johor ke, Pulau Pinang. Biasa 3 ni lah. Dan Negeri Sembilan ke. Jadi dia melihat negeri-negeri ini, termasuklah Kedah, dan dalam konteks ini kita mempunyai banyak kelebihan. Satunya tadi E10 tadi. Okay. Yang keduanya, Kedah sendiri telah membangunkan satu center dipanggil Kedah Talent Development Center, yang mana kita memberi komitmen untuk membantu syarikat-syarikat ini untuk mendapatkan tenaga kerja. Dengan mana kita turun ke institusi pengajian tinggi dan semualah agensi berkaitan dalam usaha memastikan pembekalan tenaga kerja itu dilakukan. Dan juga kita mempunyai satu kedudukan yang cukup strategik, iaitu kita berada di kedudukan di mana bersebelahan dengan Pulau Pinang. Kita tidak menafikan Pulau Pinang telah mendahului kita dalam konteks pembangunan industri mereka. Dan hari ini Pulau Pinang pun dah tak ada ruang dah. Kalau dia nak berkembang, dia dah tambak laut di Batu Kawan dan semuanya. Dan kos untuk melabur di Pulau Pinang jauh lebih tinggi daripada di Kulim contoh, atau di Kedah. Sebab kos tambak laut dan untuk mereka bina kilang dengan dia punya foundation semua, kos dia a lot more dan melabur di Kulim. Sedangkan Kulim ke Penang Port hanya 30 minit lebih kurang. Jadi kerana kelebihan dari segi logistik ini, geografi ini telah membuatkan kita menjadi pilihan. Dan ekosistem, ini pun satu ekosistem yang kita mula bangunkan di Kedah. Kita ada semiconductor company contohnya yang terlibat dalam sektor semiconductor ni macam Infineon kan, macam AT&S, all company-company besar ini telah ada di negeri Kedah dan dia telah mendukung pembangunan ekosistem itu. Dan juga pada masa yang sama tidak jauh daripada Pulau Pinang. Jadi dalam kes ini, isu peranan menarik pelabur itu hanya dilakukan oleh kerajaan pusat adalah tidak tepat sama sekali. Dia takes two to tango. Maksudnya, pelabur ini, dia kalau kita pujuk pun dia datanglah ke negeri lain, datanglah ke contohnya ke Pahang ataupun datanglah ke Perak, mereka tidak melihat pada undangan kita tanpa mempunyai assessment. Mereka membuat assessment kerana apa dan mendapati bahawa Kedah is the best state for them to invest. Baik. Dari segi prasarananya dan juga daripada sudut sokongan negerinya dan sudut kecekapan operasi dari segi kita punya pentadbiran. Cuma dalam kes ini, Cik Sufi, satu yang saya lihat apabila kita dengan pusat ini berbeza sedikit dari segi konteks kerajaan lah kan adalah cabaran-cabaran yang sepatutnya tak berlaku sebab kita ceritanya cerita federalism. Kita tak berlaku, masing-masing dah menang. Dari kerajaan tu pun kerajaan ni memang kerajaan. Betul. Tak ada isu sebenarnya baby. Betul. Saya sebenarnya begitulah pandangan saya. Betul. Sebab itu sebenarnya kita harus pemimpin ini berjiwa negarawan. Ini bukan cerita Kedah lawan federal. Ini bukan cerita kerajaan negeri Kedah yang ditunjangi oleh Perikatan Nasional. Perlu diberikan tekanan-tekanan tertentu. Kita bukanlah nak ulang cerita yang sama, tapi satu pengalaman lah buat kita semua. Contoh semudah NOC, Notice of Change, untuk kita itu pun di Kulim kan? Di Kulim. Di Kulim yang mana mengambil masa sehingga setahun lebih dan menjadi polemik dan semuanya. Tapi alhamdulillah saya nak ucap terima kasih kepada PMX kerana telah memberi sokongan penuh dan isu yang selalu lebih menjadi halangan kepada kita telah pun selesai. Ini sifat-sifat ni yang kita nak daripada seorang pemimpin negara. Kenapa? Kerana keputusan-keputusan ini bukan cerita tentang Kedah. Ini cerita daya saing negara. Daya saing negara, betul. Pada pelabur asing, mereka tidak interested. Dia tak tahu peduli pun, betul. Johor. Dia sama dia daripada mereka. Sama. Malaysia, betul. Jadi di sini kematangan perlu. Samalah juga dalam contoh KSP sebagai contoh. Habis sikit baby. Sebab orang tahu juga KSP apa cerita ni. KSP ni masih lagi kita belum dapat lagi
kebenaran surat kelulusan daripada MOT, Ministry of Transport, berkaitan dengan pembangunan aerodrom kita. Jadi kita sedang melakukan segala perkara lah yang berkaitan untuk membolehkan akhirnya sebuah airport kargo ni dibangunkan. Ini sebenarnya satu perkara yang harus dilihat kepada satu pembangunan lapangan terbang bukan untuk Kedah. Ini satu pembangunan lapangan terbang untuk wilayah utara Malaysia. Kan? Ini bukan cerita Kedah lawan dengan Penang ataupun Perak, Ini cerita di manakah kawasan strategik terbaik untuk dibangunkan sebuah airport yang boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi Malaysia untuk 50 tahun akan datang. Kenapa di Kedah lebih baik daripada di Pulau Pinang? Sebab Kedah ini sebuah negeri yang terbesar di wilayah utara, right? Beradanya di Kedah, kita ada special border economic zone yang lebih kurang dalam 90 km lah away daripada daripada Penang. Jadi dalam perkara ini, kalau kita nak ambil contoh, dia memerlukan lapangan terbang kargo ini untuk ekspor-ekspor yang menggunakan air freight ini. Jadi kalau kita buat di Pulau Pinang, hari ini keadaan Pulau Pinang dah congested. Kita kena masuk ke island contohnya untuk pergi ke airport dan seumpamanya kan. Jadi kalau kita buat di Kedah, iaitu tidak jauh daripada Sungai Petani, jadi kawasan itu akan menjadi hub kepada satu lagi pemacu pembangunan ekonomi negara. Ini bukan cakap tentang Kedah, negara. Daripada situ utara Perak boleh mengambil manfaatnya, Pulau Pinang boleh mengambil manfaatnya, Kedah sendiri, Perlis. Jadi this is the best place untuk dibangunkan. Jadi di sinilah kita masih menunggu kebijaksanaan dan pandangan jauh Menteri Pengangkutan untuk melihat keperluan memberikan kemenangan. Dan kita membangunkan airport ini bukan dengan duit kerajaan pusat. Itulah PFI is it? PFI. Ini pun satu perkara. Itu pun ramai yang tak tahu tu. Yalah, selalu orang akan kata ini satu projek Gajah Putih kan. Dan nanti apa akan jadi daripada dana kerajaan diberikan. Ini nothing to do with the government. Ini adalah satu inisiatif kerajaan negeri yang perlu adalah lesen-lesen atau kebenaran-kebenaran daripada kerajaan pusat untuk membangunkan satu lapangan terbang kargo yang kita harap akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi. Kenapa saya kata perlu? Kerana pertama, kita ada Special Border Economic Zone. Luasnya 12,000 ekar. Kemudian kita ada Kedah Rubber City. Yang mana tidak juga di Kedah. Kita ada Gurun Heavy Industry. Tapi mungkin ada yang boleh go by air freight, ada yang go sea freight lah. Itu kita lihatlah. Dan Kulim High Tech Park dan Kulim Industrial Corridor. Kulim High Tech Park hari ini dah nak pergi dah 4,000 ekar lebih saiz dia. Syarikat-syarikat MNCs, syarikat semiconductor. Dan di jajaran Kulim High Tech Park tu ada pula dipanggil Kulim Industrial Corridor, ada 17,000 ekar tanah yang sedang ditawarkan kepada industri untuk masuk melabur. Dah mula masuk dah. Dah mula masuk. Dan yang terbaru Kedah sedang membangunkan satu lagi kawasan dipanggil Kulim Bandar Baru Industrial Park. Jadi kawasan-kawasan ni adalah semua kawasan perindustrian dan memberi banyak peluang pekerjaan kepada tempatan. Itu yang nampak tu. Itu yang perlu. Jadi hari ini kerajaan pusat harus melihat negara ini perlu dibangunkan secara orang kata seimbang. Kita ada Johor Singapore Special Economic Zone yang menjadi pemangkin kepada pembangunan negeri Johor. Kita ada di Klang Valley, right? Klang Valley. Dan kita ada di utara. Okey, kita terima Pulau Pinang. Tetapi kita kena terima hakikat. Pulau Pinang adalah sebuah negeri kecil dan untuk menampung segala perkembangan pembangunan industri itu tidak lagi mampu melakukannya. Jadi perlu sama ada suka atau tidak, option yang ada adalah di Kedah. Sedangkan memang kerajaan ada buat KIGIP, Krian Integrated Green Industrial Park, tetapi masih di peringkat infancy lagi, jauh lagi daripada dapat melakukannya.
Jadi inilah sebenarnya saya nampak begini. Okay. The trade war di antara China dan Amerika ini telah memberi kesan besar kepada kedua-dua belah pihak dan kita semua. Jadi kalau ambil contoh dalam konteks China Corporation, mereka ada polisi China Plus One, di mana kerajaan negara China ini telah memberikan satu hala tuju, arahan kepada syarikat-syarikat mereka untuk mereka di samping ada kilang mereka di China, mesti ada satu lagi di luar China. That is a China Plus One policy. Jadi hari ini mereka telah melihat antara destinasi pelaburan yang paling mereka suka, iaitu memenuhi banyak kriteria dan keperluan mereka adalah di Malaysia. Dan di Malaysia ni pula antara negeri yang mereka lihat sangat-sangat menarik mereka adalah negeri Kedah. Jadi ruang ini, this moment, dia bukan berlaku sepanjang masa. Akan ada sampai satu masa telah matang, saturated, ataupun tidak lagi. Contohnya mereka pindah ke Vietnam, katalah Vietnam lebih baik dari segi tawaran mereka, atau ke Indonesia atau ke Thailand, kita akan kehilangan peluang ni. This is the moment. Jadi momen inilah perlu didatangkan dengan segala sokongan. Sokongan dari segi insentif, kerajaan buatlah, ada berbagai insentif kan. Sokongan dari segi infrastruktur, seperti lapangan terbang, pelabuhan yang lebih besar, contohnya inland port sebagai contoh perlu dibangunkan, dan kita di Kedah mengharapkan ada inland port kita sendiri di Belah Kulim bagi membolehkan GDP kita di-capture dengan lebih baik. Ini pun cabaran juga, sebab bila kita ekspor ke Pening, ekspor itu captured by Pening, ataupun ke Port Kelang captured by Selangor. Jadi benda ni hari ni kita mungkin 20 tahun dahulu kita tak cakap benda ni sangat. Tapi hari ni kalau kerajaan melihat kepada membangunkan sebuah negara yang kompetitif, dia tidak boleh melihat daripada sudut negeri itu diperintah oleh siapa. Dia mesti melihat this is not about politics, this is about our nation competitiveness. Ini cakap tentang daya saing negara kita. Whoever has the advantage or strength to go extra mile, to play an important role dalam membangunkan negara harus diberi sokongan penuh, seperti negeri Kedah. Wabi, kita ada masa 5 minit terakhir. Minta Wabi buat kesimpulan dan juga Wabi sebutkan sedikit saja tentang The Greater Kedah sejauh mana. Bahaya tu 5 minit tu, tak apa, Wabi teruskan. Okey, terima kasih Encik Sufi. Secara kesimpulannya pendidikan tadi. Silakan. Pendidikan negara perlu melakukan satu siasatan penuh lah, ataupun kajian lah, kalau lebih lunak kajian lah. Tetapi kalau RCI, Royal Commission Inquiry itu pun tidak salah. Lakukanlah, lihatlah, bedahlah, berdasarkan kepada keperluan negara. Melihat di manakah hari ini keadaan sekolah-sekolah kebangsaan kita, sekolah-sekolah rakyat kita, sekolah-sekolah persendirian dan seumpamanya. Apakah hala tuju sebenar pendidikan negara ini? Itu yang pertama. Universiti kita pun sama. Kalau boleh bukalah kertas siasatan agar melihat ketirisan yang mungkin boleh kita bendung. Kita cakap pasal reform. Jadi kita lihat mungkin program-program yang ditawarkan kepada anak-anak kita benar-benar menjamin peluang pekerjaan lebih baik kepada mereka. Jadi ini juga dua, sektor pendidikan rendah dan menengah serta juga sektor pendidikan tinggi. Ini perlu dilakukan. It's a call for us. Dan yang keduanya tentang daya saing negara. Janganlah kita memisah-misahkan pendekatan membangunkan negara ini berlandaskan kepada lensa perbezaan politik. Itu politik lama. Itu kalau dulu kita memang tahulah, kalau bukan negara yang sealiran dengan persekutuan, negeri yang sealiran dengan persekutuan, maka berbagai-bagailah kekangan diberikan, dan ini merugikan. Kalau kita nak bersaing dengan negara-negara jiran dan di peringkat global, kita harus melihat Malaysia sebagai sebuah entiti yang harus diberikan dukungan kepada semua negeri yang mempunyai potensi. Yang tidak berpotensi diupayakan mengikut apa yang kekuatan mereka ada. Dan balik kepada soalan tadi yang terakhir tentang The Greater Kedah, adalah satu gagasan besar negeri Kedah. Kedah ini adalah sebuah negeri tua. Dia dulu adalah negara, sebuah empire. Dia telah terbenanya empire ini 782 tahun sebelum Masihi. Dan ini satu kebanggaan kepada orang Kedah sebenarnya. Kita pernah menjadi sebuah
negara. Kita sekarang cakap negeri lah, dulu empire, negara perindustrian. Kalau kita lihat di Sungai Merbuk, di Kedah adalah banyak peninggalan sejarah. Balik kepada poin kita ini, kerana kita pernah menjadi sebuah negeri atau negara maju, kita telah di bawah titah Tuanku Sultan, Tuanku telah menitahkan, disambut oleh Yang Berhormat Menteri Besar, kita perlu ada satu gagasan besar untuk mengangkat kembali kegemilangan negeri kita, dipanggil The Greater Kedah. Itu dibangunkan. The Greater Kedah ini sebenarnya dia ada 4 fasa. 25 tahun setiap fasa. Macam contoh dia wawasan 2020 30 tahun kan. Dasar ekonomi baru 20 tahun. Jadi the first phase of the Greater Kedah ini ialah daripada tahun 2025 sehingga 2050. 25 tahun. Lepas tu 2051 sampai 2075. Lepas tu 2076 sehingga 2100, and then 2101 sehingga 2125. So that is 100 years plan. Of course all of us gone by then. Sebagai contoh. Tapi point dia, the first 25 years ni kita nak lihat dari segi pembangunan infrastruktur, dari segi pembangunan ekonomi, dari segi pembangunan akademik, dari segi bagaimana kita mendukung isu-isu berkaitan persekitaran dan seumpamanya. Dia ada trust-trust dia. So Kedah telah mengenal pasti apakah sektor-sektor yang akan mendukung pembangunan ekonomi negeri, daripada service sector, daripada agriculture, daripada manufacturing, pembuatan, daripada mining, ini antaranya lah. Jadi ini akan menjadikan kita lebih jelas bagaimana memacu ekonomi negeri kita. Di samping itu kita membangunkan satu lagi gagasan untuk pendidikan daripada Cordoba of Kedah. Ini juga satu bagaimana kita sedang diperhalusi, dipersiapkan bagaimana untuk membangun sistem pendidikan komprehensif tentang pembekalan tenaga kerja untuk negeri Kedah dan negara. Cuma cabaran kita ialah kita tidak mendapat kerjasama daripada sekolah kerajaan, seperti sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan seumpamanya. Kita hari ini memfokus kepada sekolah-sekolah di bawah kerajaan negeri, yang kita akan gembling pembangunan modal insannya daripada preschool, daripada prasekolah sehinggalah ke universiti. Sedang digarap, sedang dibangunkan, dan insya-Allah kalau one day kita menguasai Putrajaya, kita akan selaraskan. Kita menghadapi kekangan yang cukup hebatlah apabila nak akses kepada sekolah kebangsaan ni, cukup sukar hari ini untuk mendapat sokongan, dan ini yang saya nampak merugikan. Jadi balik kepada isu tadi, The Greater Kedah ini adalah satu gagasan besar negeri untuk menjadikan Kedah negeri maju, dan bukan hanya maju tetapi menjadikan Islam sebagai teras kecemerlangannya. Dan Islam ini tidak perlu dibimbangi oleh sesiapa, kerana Islam ini universal value-nya pasti dipersetujui oleh semua. Kerana inilah tunjang kita yang kita jadikan panduan untuk membangunkan sebuah negeri pertanian menjadi sebuah negeri perindustrian yang benar-benar mendapat keredaan Allah SWT. Terima kasih banyak Yang Berhormat. Cukup padat 1 jam yang begitu rapi lah digunakan sebaik-baiknya oleh Yang Berhormat Dr. Haim Hilman selaku Exco yang bertanggungjawab lah untuk banyak perkara-perkara yang disentuh oleh beliau, meliputi dah macam menteri dah. Saya tengok jawapan-jawapan beliau ni, insya-Allah satu hari nanti. Isu dia ialah bukan soal siapa yang nak ni, ialah soal bagaimana kita nak membangunkan negara. Yang Berhormat itu satu mindset yang perlu kita sama-sama perhalusi, dan saya nampak jiwa negarawan, ahli-ahli politik kita semua mesti digarapkan bersama. Untuk memastikan akhirnya, Wabi, saya nampak kesimpulan yang kita boleh buat sekarang adalah kita nak anak bangsa kita akan mendapat kebaikan lah. Duk cerita The Greater Kedah lah, pembangunan KXP lah apa, tapi yang dapatnya bangsa asing. Tak boleh juga. Tak ada function juga. Yang penting anak negara anak bangsa kita dapat mendapat manfaat hasil daripada perancangan rapi, pelaksanaan yang tepat. Ahli politik yang boleh duduk sama, berjiwa besar. Ini semua satu perkara yang sebenarnya saya rasa ini juga ancaman, bukan ancaman, ini satu cabaran kepada PN. Mana tahu Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita dari pusat, dengan kita juga akan buat perkara yang sama yang PH buat. Itu pun satu. Cuma satu je saya nak sikit kan. Yang mungkin orang akan berfikir, adakah kita bersedia untuk kalaulah diberi mandat oleh rakyat untuk mentadbir negara. Saya yakin PN boleh melakukannya. Kenapa? Sebagai contohlah dalam konteks Kedah lah saya ambil contoh. Kita tidak menunggu
situasi itu memihak kepada kita Betul. untuk merancang. Betul. Sebab itu dalam keadaan hari ini kita ditekan pun, kita tetap melakukannya. Dan kita berterima kasih sebenarnya atas segala sokongan dan dukungan yang telah diberikan oleh Kerajaan Pusat. Dalam tekanan tu ada juga diberikan. Adalah sikit-sikit leeway dia bagi. Kan, betul. Jadi kita tetap, jadi apabila kita berada di kedudukan yang lebih baik suatu hari nanti, kita boleh melaksanakannya dengan lebih laju. Betul. Ini sangat kita beri penekanan, khususnya di negeri Kedah. Yang penting adalah kebersamaan kita semua, rakyat seluruh negeri Kedah ataupun kamilah di Selangor dan sebagainya lah di seluruh negara. Kita mesti mikirkan ke depan, baby. Kita nak, saya berterus terang, anak muda rasa stagnan dah lama dah, baby. Rasa kita pun tak bincang secara detail lagi dari sudut bagaimana kita nak berpendapatan tinggi. Yang ekonomi yang berpendapatan yang lebih tinggi tu. Macam mana nak buat, kita akan naik waktu lah. Yang pastinya ia satu wake up call juga kepada kita semua pemain politik. Janganlah politik satu hal lah. Tapi ada benda yang lebih penting ni. Takkan nak stagnan begini saja ataupun makin berudum. Jadi kita nak ada suatu anjakan paradigma yang lebih baik. Mudah-mudahan ia mendatang kebaikan kepada negara kita. Yang paling penting ia juga sebagai suatu bekalan bakti semua pahala ni, baby. Semua mengumpul pahala. InsyaAllah mudah-mudahan ia bermanfaat untuk negara kita, insyaAllah. Jadi daripada kami, daripada bicara sangat-sangat menarik, bicara dah sejam ni. Edit ni lebih sejam ni. Yang penting you guys, teman-teman semua tolong support Harakah Daily dengan subscribe Harakah Daily ataupun langgan Harakah Daily dan juga follow semua social media Harakah Daily. Masih banyak, baby. Harap this is not our last time. Pasti kita akan arrange sesi yang akan datang. Ataupun kami datang ke Kedah ke nanti, insyaAllah dalam seri-seri mendatang. Kita jumpa di edisi yang lain Bicara HD. Assalamualaikum. Bye-bye.